Geng, nak cerita sikit. Kita dekat sini ni makanan dan perbelanjaan petrol, motosikal boleh dikatakan agak tinggi jugalah. Tadi makan tadi jumlah RM9 kalau duit kita. Kalau duit Siam, duit Thailand adalah 60 baht. Makan pun simple je tadi. Makan nasi kosong dengan ayam dan air tebing, teh ais. RM9. Tapi rasa agak harga tu boleh dikira macam standard juga lah. Kalau dekat Malaysia, area-area Terengganu, standard lah nasi tengah hari. Dan untuk minyak pula, aku nak bagi secara tepat tidak boleh tidak boleh nak secara terperinci lah. Tapi anggaran lebih kurang minyak dia orang 1 liter bersamaan dengan RM4 lebih. Jadi bersyukurlah kita dekat Malaysia ni, RM1 1 liter bersamaan dengan 2.05 sen. 2 kali ganda kan. Dekat sini dia punya duit dia dalam lebih kurang 35 baht macam tu lah untuk 1 liter. Dan minyak yang paling tinggi ron kat sini adalah 95. Tadi pun isi minyak 95 lah, dalam 35 baht, 36 baht macam tu. Bersamaan dengan duit kita RM4 lebih. Dan ya, minyak dekat negara kita adalah minyak yang paling tinggi ron yang kita ada lah setakat di rantau Asia ni. Mungkin negara-negara lain tak pasti, Filipina ataupun Indonesia dan sebagainya lah. Untuk Thailand dengan Malaysia, minyak Malaysia lagi premium. Minyak kita yang paling rendah ron pun 95, tak ada lagi 91. Kat sini ada 91. Okey, ada terima. Luncur dulu. Kita menghala ke Songkhla. Berapa kilo lagi? Nanti apa-apa menarik kita sambung. Okey geng, tengok senarai minyak dia. Minyak ron 91, ron 95. Perbezaan hanya 52, 62, 72, 82, 30 sen. 30 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 37 sen perbezaan. Masih angka 35 lah. Untuk RON 95 35 baht 89 sen. 92 35.52. Lebih kurang anggaran dalam RM4 lebih lah. Kau try buka Google, convert daripada baht kepada Malaysia, ringgit berapa? RM4 lebih tak silap aku. Jom kita top up minyak dulu lah. Minyak jimat lah. Perjalanan sejauh 92 kilo. Ada lagi 3 bar, tapi dia orang dah top up, so kita top up sekali lah. Aku beli ni, aku beli tong untuk top up minyak 5 liter. Jadi tak musim sangat lah ke mana-mana. Okay, ni dia tong dia. Semboy. Sekarang ni dah nak sampai area Songkhla dah ni.
Lebih kurang dalam 100 km lebih lagi. Penutup dia ni, dia sampel dia bagi corong. Jadi nak isi minyak senang lah. Dia ada corong 5 liter memang lepas banyak dah lah. Kapcai nak ke mana-mana, sebab minyak kapcai ni jimat, tak bawa laju kan. Tak apalah, sebab beza sen je aku isi 95 jugalah. Murah sikit 91, tapi RON terlalu rendah sangat. Tak berapa elok lah kan, sebab motor kita dah biasa dengan RON 95. Jadi kita guna 95 lah. Okey. Okey dah tu. Hello geng. Okey, kita dah sampai di Hat Nyai. Yeah. Setelah berhempas pulas, di atas motosikal biasa je. Macam kalau kita pergi ke apa? Pergi ke mana ni? Macam pergi ke Bentong lah, lebih kurang jaraknya. Bentong atas sikit. Berapa pula ni? Berhenti. Orang lain lancar ke depan dah. Kejap. Mana-mana kalau dah sampai ni kawasan Danok, jemput marilah di kedai Abesing terbaik. Makanan jadi. Dia situ special daging apa? Daging bakar cicah sos. Gila hari ni tiba-tiba apa? Daripada Hat Nyai ke Danok 60 km semata-mata nak mari makan. Lancar. So kita nak pergi cari lokasi apa, tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Inilah view commute di Bandar Danok, Center of Danok. Sorry geng, kenyang geng. Kena tom yam putih. Hello Bangkok. Kehidupan malam hari di Pekan Danok, Bandar Danok.
letih dia. Apa? Mana nak beli bedok ah. Kosmetik.